memang akan ada bunyi yang kuat lah. Sebab kat sini lah tempat nak adjust alignment, sebab dia bersambung pada dalam ni, pada steady rack. Assalamualaikum. Hari ni kita ada SPG produk Alza. Okay, owner ni dia ada masalah bila lalu jalan tak rata, ada bunyi pada bahagian bawah tu lah, macam benda longgar, ada besi belaga. So owner pun komplain dia punya alignment tu susah sangat nak dapat. So bila kami check, masalah tu punca dari dia punya ni, ni benda rear end dia. Okay, apa masalah pada rear end ni kan? Kalau tengok pada batang ni macam tak ada masalah kan, tapi dia ada masalah pada bahagian ball joint ni. Kat sini kalau saya goyangkan, nampak tak ada free play dalam tu. Okay, bila ada free play ni dia akan ada hasilkan bunyi. Ada bunyi sini. Okay, bila lalu tak rata tu, memang akan ada bunyi yang kuat lah. Sebab kat sini lah tempat nak adjust alignment, sambung pada dalam ni, pada steady rack. Dia sambung dalam ni. Okay, nak settlekan masalah ni, kita akan tukar ni yang baru lah. Dia ada jual asing untuk rack end sahaja. Kita tak perlu nak tukar seri rack seketul. So siapa ada masalah macam ni, boleh buat checking dulu lah. Boleh cari kami dekat Tempat FVZ.